You tahu tak, kalau you Hmm. hilang kerja dekat Malaysia, sebenarnya you masih lagi boleh dapat gaji. Betul ke? Betul. Okay. Apa skim tu? Skim tu adalah skim sistem insurans pekerjaan Okay. yang mana diperkenalkan pada tahun 2017. So basically ia akan memberi perlindungan kepada mana-mana pekerja yang hilang pekerjaan, dibuang pekerjaan, dan dalam pada itu Pekesok akan bantu untuk berikan dia allowance selama 6 bulan, dan dalam masa 6 bulan ni yang mana yang dia dibantu melalui pembayaran allowance tu, Pekesok juga melalui perkhidmatan pekerjaan akan bantu mereka untuk dapatkan kerja baru. Dan dalam usaha untuk bantu dapat kerja baru, ini yang My Future Job tu ialah. Okay. Dan dalam waktu bantu untuk dapat pekerjaan baru tu, sekiranya pekerja tersebut memerlukan training ataupun upskill bagi increase kebolehpasaran, employability, Pekesok akan hantar dia training. So training pula kita limit up to 7,000, dan setiap waktu hari yang mana yang pekerja itu hadir untuk latihan, beliau akan diberi allowance latihan lagi on top of yang 6 bulan. Okay. Jadi berapa percentage, macam contohlah kalau I dibuang kerja ke apa benda kan, tak dapat kerja lepas ni, berapa persen yang akan dapat untuk bulan yang seterusnya kalau under EIS ni? Okey. Untuk SIP ataupun EIS ni, selama 6 bulan tu allowance akan dibayar. Bulan pertama dia akan dapat 80% daripada gaji. Bulan kedua dia akan dapat 50%. Bulan ketiga dia akan dapat 40%. Bulan keempat dia dapat 40%. Bulan kelima dia dapat 30, bulan ke-6 dia dapat 30. So tapi dia ada sebab tu, Ina, kenapa dia akan turun tu. Sebab itu adalah antara usaha untuk memotivasikan agar pekerja tu akan Cari terus kerja. mencari kerja. Nanti kan kalau kita bayar tu, dia akan tu tak apalah, buat 6 tak bulan payahlah kerja kosong. 6 bulan. We don't want that. So ambil polisi tu juga untuk memastikan bahawa dia terus berusaha untuk memastikan dapat kerja baru. Jadi something like SIP atau EIS ni, ada tak something yang similar kat overseas? If I'm not mistaken, banyak kat luar negara pun ada lebih kurang Banyak, similar yang sama. banyak. Arti dekat Jerman pun ada, dekat Thailand pun ada, Belgium ada, Korea ada, Jepun ada. Kebanyakan negara maju memang ada. So macam di Jepun contoh dia, ada Hello yang mana public employment services yang diberikan oleh Hello. Sama juga macam Malaysia, kita ada SIP, sistem insurans pekerjaan, dan kita ada My Future Job sebagai portal pekerjaan negara yang mana memberikan peranan dalam memberikan perkhidmatan pekerjaan untuk pastikan dia terus dapat kerja. Okay, tapi kalau saya tengok dia punya percentage kalau kat overseas tu lagi tinggi. Kenapa kita dapat 80, lepas tu diturunkan? Ada specific reason ke untuk benda tu? Well, daripada percentage yang akan diturun-turun tu, macam tadi kita pastikan dia motivate untuk mendapatkan pekerjaan baru. Antara lain kalau kita tengok kadar caruman yang dikenakan, sebenarnya di Malaysia ni SIP, dia ada caruman pekerja dan juga caruman majikan. Nanti caruman pekerja dikenakan 0.2%, caruman majikan 0.2%. Jadi caruman yang dikenakan kalau in totalnya 0.4%. So daripada 0.4% tu, of course kat situlah nanti kita akan gunakan untuk bayar. So 0.4% ni Sikit. Ina ialah is very small, very small. Kalau kita bandingkan negara-negara maju yang lain, contohnya kalau you tengok di Thailand majikan sumbang carum 0.5%, pekerja sumbang 0.5%. Kita 0.4, 0.2, 0.2 campur 0.4%. Dia campur 0.5, 1%. Kalau kita tengok di katalah Jerman. Jerman sumbangan 2.6%. So of course kalau dengan sumbangan yang caruman yang besar, dan of course dia boleh bagi lebih. Kalau kita tengok dekat Thailand, Thailand ni kalau pergi scaling gigi pun
SIP bayar tu. Oh, okay. Tapi dengan 1% tadi. So that's why I think that's one of the reason why. Dan kalau of course ada caruman, dan of course nanti penambahbaikan akan dibuat. Antara lain di bawah penambahbaikan akta yang melibatkan SIP ni, ada few benefits yang akan dimulakan. Antara lainnya mobility. Okay. Mobility ni adalah satu bayaran faedah yang mana untuk pekerja-pekerja apabila dia dapat tawaran tempat kerja baru. Contohnya dia bekerja di Sabah, kemudian dia dapat tawaran di Johor. Kebanyakannya bila tengok kerja kat Sabah, lepas tu dapat kat Johor, tak nak pergilah, nak duduk kat kampung. Especially kalau Kelantan, lepas tu dapat kerja kat KL, tak nak kerja kat Kelantan je. So allowance mobility yang akan diperkenalkan untuk setiap tawaran yang mana lebih daripada 100 km, pekerja tersebut akan dibayar sebanyak RM1,000. Oh, okay. So bila dia tengok RM1,000 ni bila dapat, boleh guna buat tambang bas, tambang kapal terbang untuk ni. So it will not stop them from moving out. I think perkara ni penting antara polisi interventionnya, kerana untuk memastikan ada talent gap yang kat mana-mana kita dapat fillkan. Kita ni kadang-kadang kilang ada banyak dekat Johor, kilang ada banyak kat KL. Tapi kadang-kadang untuk isikan pekerja tak cukup sebab talent tu harapkan kat Johor saja. So we need to mobiliskan talent yang ada di Kelantan untuk di Johor. So dengan adanya allowance ataupun insentif berkenaan, dan ia dapat membantu kita penuhi keperluan pekerja yang ada. So janganlah nanti FDI dapat buka kilang, at the end tak ada pekerja tempatan, and then kita end up pergi kat pekerja asing, so rugi. So that's why we introduce that bawah SIP juga. Okay. Under SIP ada tak cases ataupun reasoning yang boleh menyebabkan tak boleh claim EIS tu? Di bawah SIP of course ada, and exclusion tu untuk mana-mana pekerja yang dibuang melibatkan kes-kes jenayah. Okay. For example, kalau dia pecah amanah, for example, lepas tu dia buang kerja. So dia datang dekat SIP Pekeso, dia nak minta bantuan SIP dengan allowance mencari pekerjaan, EMP yang 6 bulan tu dia tak layak. Tapi bagi mana-mana pekerja yang dibuang kerja, termasuklah retrench sekalipun, kalau dia retrench, Pekeso akan bantu. Tapi ada kes kadang-kadang bila kita tengok dia buat surat resignation, tapi biasanya pegawai-pegawai employment insurance Pekeso akan melihat kes-kes tersebut dengan secara mendalam. Kalau kes-kes tersebut ada terbukti bahawa there's constructive dismissal. Sebab kadang-kadang ada juga majikan yang tak suka aku tengok dia ni, suka melawan cakap aku kan, meja letak tepi tangga, letak tepi tandas, duduk situ 6 bulan. Of course lama kelamaan pekerja tersebut rasa tertekan, dia akan leave the company. So untuk kes-kes yang segitu constructive dismissal, Pekeso akan bayar tuntutan untuk hilang pekerjaan. I see. So for SIP, adakah ia diberikan secara automatik ataupun kena datang claim kat Pekeso siran? Yang tu untuk SIP di bawah Akta 800 Sistem Insurans Pekerjaan, carumannya adalah statutory. Okay. So itu memang tetap, memang tak boleh, memang wajib dicarum. Kalau tak carum, nanti of course tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap bukan maksud saya kalau macam dia dah dibuang kerja, everything tak ada kerja, dia kena claim EIS tu, pergi ke Pekeso untuk claim, ataupun sebab kan nak masukkan duit ke dia kan monthly after that. How does it work? Tak perlu. Dia bila dia dah claim, kalau dia buat permohonan juga boleh dibuat melalui portal, ataupun secara fizikal dia boleh isi borang, lepas tu hantar kepada mana-mana pejabat Pekeso yang berdekatan, dan apabila dah go through proses, dah approve, dia akan dapat SMS notification bahawa dah approve. Kemudian dia kena, dalam borang tu nanti dia kena masukkan nombor akaun. So bila dia dah masuk nombor akaun, nanti duit tu akan dimasuk setiap bulan. Tetapi pegawai perkhidmatan pekerjaan akan call dia sebab pegawai pekerjaan akan penempatan pekerjaan akan call untuk pastikan dia kalau tak daftar lagi My Future Job, daftar.
Oh, Bila okay. dia dah daftar My Future Job nanti, akan ada vakansi-vakansi ataupun pekerjaan-pekerjaan kosong, pergilanan yang mana pegawai perkhidmatan pekerjaan dah buat profiling, matching sesuai dengan dia. Oh, okay. So dia kena apply. I see. Dia kena apply. Dia kena Dan apply. dia kena apply. Wajib untuk apply. Lepas tu dan bila dah apply, dia dah dapat interview, dia kena hadir interview. Kalau faham. dia dah dapat EMP yang 6 bulan tu, tapi bila kita monitor dapat 2-3 interview tak pergi, kita akan stop payment. Sebab dia kena pergi interview. Oh, I see. Interesting. Yes, Okay. yes. So daripada orang start apply untuk EIS ni kan, berapa cepat dia boleh dapat? Kan dia tak bekerja kan bulan tu, berapa cepat pula dia boleh dapat? Artinya secara puratanya, kalau kita tengok untuk tahun, kita start daripada tahun lepas lah. Tahun lepas, tahun 2025, secara puratanya average proses dia, pemprosesan dia will take about 1 ke 2 hari. Oh, sekejap je. Yes. Okay. Bila kita dah approve 1 ke 2 hari, of course good to pay, dan finance mungkin akan memerlukan 1 hari untuk bayar. So in total dalam permohonan secara proses sekali dengan bayar, it will take maximum of 2 to 3 days, insyaAllah. Okay. Just now you mentioned about My Future Job. Untuk mereka yang tak tahu pasal My Future Job, can you macam elaborate more on My Future Job? Okay. My Future Job ni adalah portal pekerjaan negara. Okay. Public Employment Services yang mana memberikan perkhidmatan untuk pengiklanan bagi vakansi-vakansi ataupun pekerjaan kosong bagi majikan-majikan. Okay. Dan dalam masa yang sama, ia merupakan satu portal pekerjaan yang mana pencari kerja boleh mendaftar, isikan resume, isikan biodata, dan ia akan digunakan untuk membuat matching daripada segi pencari kerja dan juga pekerjaan kosong yang diiklankan. So matching ni akan dilakukan secara artificial intelligence. Dia ada robot behind the system yang akan melakukan matching ni mengikut kesesuaian daripada segi kelayakan, daripada segi perwatakan, daripada segi minat dan sebagainya, dengan keperluan skill, dan of course peratusan matching tu akan diberikan. So it means that bila I tengok di syarikat A, accountant 90%. So it means that 90% vacancy tersebut match my profile. I see. So kalau I apply, insyaAllah peratusan ataupun probability-nya adalah amat tinggi untuk I dapat pekerjaan tersebut. So itu adalah portal pekerjaan negara, My Future Job yang ada. Dan sekarang ni, Aina, sebenarnya portal ni dah ramai dah guna ni. Dia kalau kementerian-kementerian pun, even dengan penjara apa semua sekarang pun relate. Banyak sebab kita juga buat pengisian untuk prospek-prospek banduan sebelum mereka dilepaskan. So ada juga program tu. Indo pun masuk bawah My Future Job juga. So program-program tu ada, dan di bawah program TVET sekalipun memang ada untuk matching bagi mana-mana vakansi yang bersesuaian dengan pelajar-pelajar TVET, pelajar-pelajar agama, wanita, malah orang-orang kurang upaya ataupun vulnerable groups. Even warga emas pun ada. So dalam tu warga emas sendiri pun bila dia daftar, dia boleh cari kerja-kerja yang sesuai dengan umurnya, dengan kebolehan, dan matching tersebut akan dijalankan bagi mana majikan yang memerlukan warga emas pun dia akan matchkan. So maklumat untuk dapat pekerjaan adalah hanya di hujung jari anda. Jadi gaji kalau My Future Job ni kan, adakah dia average, adakah dia below average sikit ke atau macam mana? Okay. Of course, yang mana yang ada dalam My Future Job, dia terdiri pada skill-skill gaji di berbagai peringkat. Dia ada at CEO level pun ada, dia ada at general manager, C-suite, manager level, supervisor level, or middle and lower ground. So of course semua tu ada. Cuma of course ini pengisian ni adalah terpulang kepada majikan. So as long bila ada pengisian kosong ataupun advertisement kerja kosong, if majikan update, then definitely itu akan dilaporkan. Tapi dalam penambahbaikan Akta 800 Sistem Insurans Pekerjaan, ada yang telah dimasukkan bahawa majikan-majikan akan mendaftar dan juga iklankan melalui My Future Job bagi mana pengisian kerja kosong. Of course ini akan memastikan lebih banyak
pekerjaan kosong akan didaftar dan diletakkan dalam I My see. Future Job. Jadi apa beza kalau sekarang kita tengok ada juga website dekat My Future Job tu, tapi at the same time ada juga My Future Job buka booth ke event-event kan. Okey. Itu Ini memang sebenarnya benda ni bermula daripada sebelum COVID lagi tahu Ina. betul-betul. Sebab Ina tahulah dulu kan ini pun dulu macam Lindung 24 jam juga Ina. Dulu masa mula-mula introduce bising gimmick satu Malaysia. Semua ni kenapa SIP, kenapa I kena carum apa. Cuma waktu tu Ina kebetulan bila tengah bising tu datang COVID. Bila datang COVID-19, orang tak dapat kerja pun semua sekali, pekerja nak kena buang. Jadi My Future Job dengan kerjasama Kementerian Kewangan, kita manage program subsidi upah, wages subsidi. So bila kita manage wages subsidi, program subsidi upah, waktu tu banyak di kalangan pekerja dielakkan daripada dibuang. Sebab waktu kita COVID-19 kan, tak boleh nak berniaga, dia akan jadi pembuangan pekerja secara besar-besaran. So apa yang kita buat melalui program subsidi upah, program pengekalan pekerja tu insentif dibayar kepada majikan untuk retain pekerja, jangan buang. Oh, okay. So dia start dengan banyak window waktu tu, 1,200, 600, 800, 600, RM1,000. So bila perkara tu berlaku, ramai pekerja-pekerja tidak dibuang. Dan waktu tu bila dah mula-mula kecoh COVID-19, ada PSU, barulah orang senyap pasal SIP. Sepenerimaan dia ada. Tapi bila kita teruskan, kita nak educate orang ramai. So sebelum COVID pun tujuan asalnya bila kita buat carnival, kita nak educate supaya pekerjaan kosong ni boleh dibawa kepada mereka. Dan ia diteruskan, jadi carnival-carnival dijalankan untuk membawa terutamanya kepada mereka-mereka yang di luar pendalaman. Kadang-kadang ada tempat-tempat yang tak dapat akses internet proper, tak cukup. So bila kita buka dan bawa booth, kita bawa carnival, ini memberikan dia orang peluang untuk datang secara fizikal, melihat kerja-kerja kosong yang ada, immediately interview, dan bila dia orang layak, letter offer terus issue, terus dapat kerja. So I think that's the main reason why kita adakan carnival. One thing yang I macam pay attention tu kan, bila policy maker buat any new policy kan, contoh macam My Future Job, and then SIP sebelum ni, baru ni SK-BBK, you will be put under pressure and under fire. Ni kan, apa perasaan you personally lah kan bila you nak implement sesuatu and there are a lot of criticism and also maki-maki lah. Well, I guess itu mungkin antara salah satu lumrah lah. It's normal. I think that's inherent to whatever policy yang ada. Dan sometimes bila tengok benda ni, that's why kadang-kadang if we want to jump because of a tree, I think it's not worth it. Because we are looking at the forest. So I think kebaikan yang secara menyeluruh haruslah menjadi kepentingan utama. Jadi kita memahami tentang apa isu-isu yang dibawa, tapi at the end of the day, polisi yang diadakan adalah untuk memastikan bahawa kebaikan untuk masyarakat secara umum. So we have to focus on that. So that is why walaupun ada isu-isu yang diberi, kita harus tetap teguh dan kita kena terus bergerak supaya kepentingan ataupun hak-hak pekerja secara umum dan secara ramai akan dapat terjamin apabila mereka berlaku musibah ataupun dibuang pekerjaan. So at the end of the day, yang pentingnya kita kena pastikan bahawa jika itu berlaku, kita ada intervention program yang baik supaya mereka tidak fall beyond the poverty lane itself. Kita boleh selamatkan dia. Dan kalau ini boleh dibuat, pastinya untuk generasi-generasi akan datang, daripada segi pendidikan, daripada segi hak, daripada segi keutamaan untuk hidup dapat diteruskan. Dan of course bila itu berlaku, Malaysia akan terus makmur, GDP akan terus baik, ekonomi akan terus berkembang. Arti itu adalah hasrat utama. Untuk mereka yang tak familiar with the process when you decided untuk buat skim ni, nak buat skim ni. Mungkin boleh cerita sikit macam mana proses tu berlaku, bukanlah sekadar sesuka hati. What happened behind the scenes sebenarnya? Ini proses dia banyak. Nanti one thing, kita Perkeso juga adalah ahli kepada International Social Security Association. Even
our group CEO Datuk Seri merupakan presiden kepada International Social Security Okay. Association itself. So daripada situ, of course daripada segi maklumat tentang best practices akan kita dapat. So kita akan bandingkan dengan apa yang kita ada dan apa yang negara-negara maju ada. Untuk pastikan rakyat dia berkembang maju. Kenapa dia maju? Sebab perkara-perkara tu ada. So all those best practices kita buat benchmarking, kita buat baseline dan kita akan perhalusi dan yang mana yang patut kita lakukan dan kita akan buat dan kita akan implement. Dan of course untuk buat perkara tersebut kita akan melalui KESUMA, kita akan berbincang dengan DASA, kita akan berbincang dengan kementerian-kementerian lain, kita akan berbincang dengan Kementerian Kewangan dan kita akan buat penambahbaikan untuk tambahkan lagi faedah-faedah yang ada. Itu satu perkara. Cara yang kedua, apabila kita tiap-tiap saban hari kita terima permohonan, kita bayar. Kita permohonan, kita bayar. Tapi ia bukan sahaja kita lakukan dengan cara tersebut. Kita bukan sahaja membayar. Tapi daripada maklumat-maklumat tersebut, of course kita akan kumpulkan dia dan kita akan jadikan dia data. Daripada data tu kita akan accumulate dia jadi trend. Dan daripada trend tu kita akan accumulatekan dia untuk jadi policy intervention. Supaya apabila kita perkenalkan polisi-polisi yang ada, polisi-polisi ini bersikap mengisi kelompongan yang ada. Kita nak pastikan trend macam tadilah SKBBK kita terima 170,000 tiap-tiap tahun, tapi 80,000 kita tolak, 80,000 sebab bencana yang berlaku di luar waktu bekerja, kita introduce lah lindung 24 jam. So untuk pastikan semua dapat perlindungan. So of course kita tengok dan kita analyse dan kita tengok data trend untuk pastikan bagaimana kita boleh buat penambahbaikan terhadap polisi, insyaAllah. Okay. Untuk mereka sebagai penduduk lah, untuk mereka yang mengatakan bahawa polisi ni menyusahkan kerajaan, menyusahkan rakyat, what do you have to say to them? Yalah, dia payung, Ina, kita tak guna dia 24 jam. Payung kita gunakan dia waktu hujan ataupun panas. Untuk pastikan kita tak basah dan untuk pastikan kita tak sakit disebabkan cahaya UV tersebut. Jadi samalah juga bila kita ada polisi ni yang pentingnya when we fall, we have to make sure that we don't fall too hard. Sometimes dalam hidup ni inherently kita tak boleh nak elak bahawa kita akan jatuh satu hari. Akan berlaku kemalangan. Tapi we have to see how if that happens dan kita boleh jatuh dengan keadaan yang diri kita boleh terima dan kita boleh bangun dengan cepat dan boleh terus berlari. I think itu konsepnya. Rather than kita terus tolak certain polisi, it's good that we embrace dan those yang mana melalui malapetaka atau bencana akan dapat kebaikan daripada polisi tersebut untuk terus hidup dan terus menyumbang kepada negara.